membangunkan dengan izin Allah saya telah membangunkan platform e-book ni, buku digital sejak tahun 2020. Di mana waktu tu kita banyak menulis, saya banyak buat penulisan, tapi saya waktu tu sukar untuk kita menerbit. Jadi di atas kesukaran itu, saya pun membuat inisiatif membina platform e-book ni untuk membantu mereka yang merasai susah untuk menerbit secara fizikal ataupun digital. So antara banyak program-program yang telah kita jalankan itu penulis muda digital yang kita fokuskan kepada golongan muda, pelajar-pelajar college, universiti, vocational, dan juga kita juga fokus saya baru bermula nak fokus kepada trainer lah untuk nak memberi sokongan pada mereka untuk terus menulis dan menerbit untuk kepakaran. Okey, ini juga link ataupun boleh juga tengok saya punya platform e-book tu digital, dan sebenarnya sebelum ni fokus saya adalah hanya kepada penulis kreatif, which is saya menyokong atau konsep mereka untuk penulisan kreatif cerpen, novel, itu saja sebelum ini. Tapi buat tahun 2026 ni saya baru buka untuk genre-genre lain lah, teknik-teknik penulisan yang lain. Okay, so salam kenal untuk semua, dan mungkin ada juga yang kenal saya melalui Janda. Itu adalah kepakaran, insyaAllah bila-bila nanti ada keluangan saya boleh sharekan juga. Tapi hari ini saya khususkan kepada penulisan. Okay, so boleh tak kita tengok semula ataupun kita imbas semula, cuba ingat kembali bagaimana cara kita belajar dekat sekolah. Ingat tak? Bagaimana cara kita belajar dekat sekolah? Kita mesti ada alat tulis kan? Kita mesti ada papan. Dulu saya papan hijau lah kan. Sekarang dah macam-macam jenis slide kan. Sekarang dah berbagai jenis digital teknologi yang ni. Tapi dulu saya pakai kapur. Zaman saya tahun 80. Tapi sekarang ni bila tak kita ingat semula apa perkara yang penting? Perkara yang penting adalah rujukan. Pelajar perlu ada rujukan. Begitu juga trainer perlu mempunyai satu rasa, satu insting yang okey, aku nak belajar menggunakan rujukan. Itulah kalau trainer mengajar, mereka perlu juga boleh ataupun perlu mempunyai rasa yang ingin belajar, bagaimana meletakkan diri mereka sebagai pelajar. Jadi antara perkara yang pertama penting adalah rujukan. Itulah rujukan yang membuatkan kita ingat ataupun pelajar kita akan cepat ingat ataupun cepat tangkap dan ingat pada kepakaran yang kita ada. So next, situasi kedua, boleh tak kita bayangkan seorang trainer ni dah mengajar 10 tahun, 300 kelas, 8,000 peserta, tapi ilmu tidak dikompilasikan. Pelajar-pelajar tak boleh refer balik apa yang disampaikan. Dan sebenarnya mereka pun kebanyakan trainer tidak lagi faham tentang niche atau kepakaran satu bidang mereka sendiri. Contohnya, saya tak pasti bidang apa. Boleh tak bagi contoh apa bidang? Yang mungkin bidang tu bukan niche, dia ada bidang yang besar kan, tetapi dia ada niche, satu niche. Jadi trainer perlu ada satu niche yang mengkhususkan mereka atau jadi pelajar ataupun peserta boleh faham ataupun boleh terus rujuk kepada trainer yang mempunyai kepakaran ni lah, satu-satu kepakaran. Okay? So siapa kita? Kan? Siapa trainer? Agak-agak boleh tak kalau saya Google nama tuan-puan di sini, boleh tak apa bukti kepakaran yang boleh saya nampak? Seperti saya sebagai peserta, saya nak pilih trainer. Saya rasa apa kepakaran yang dibawa? Apa nama, branding ataupun jenama pertama yang dibawa oleh seseorang trainer, satu trainer ni? Dan kenapa itu yang membuatkan trainer perlu ada e-book bukan untuk jadi penulis? Kan cuba boleh tak terangkan kat saya ataupun kita share kenapa perlu ada e-book bagi setiap trainer? Agak-agak kat sini. Boleh tak?
Boleh tak kat sini share kat saya? Agak-agak kenapa trainer perlu ada e-book? Ataupun siapa yang dah ada e-book dalam team ni? Ramai kan saya rasa dah ada e-book. Kenapa agak-agak kita kena ada e-book? Atau trainer perlu ada e-book? Okey, pertama sebab kita nak dokumentasikan ilmu kita. Kedua, bukti kepakaran melalui e-book. Sebab proses nak buat penulisan, proses nak buat e-book ni bukan satu perkara yang mudah, tapi dia tak mustahil untuk kita buat. Sebab dia perlukan proses lah untuk memikir, untuk mendapatkan data, untuk mengumpulkan idea, untuk nak membuatkan buku itu menarik. Dia ada proses tertentu. Keduanya produk digital yang kita ada lah. So alat pemasaran. E-book salah satunya adalah alat pemasaran dan sumber pendapatan. Okay, so seharusnya lah, sebaiknya seorang trainer mempunyai satu e-book. So apa itu e-book? Kan ramai orang tahu itu hanya sekadar e-PDF kan, tetapi e-book ni kalau kita gunakan e-book tu sebagai satu tools atau alat, senjata untuk nak macam contohlah mengail ikan, kita akan tahu banyak function e-book tu untuk kita nak mendapatkan bukan saja peserta ataupun mendapatkan keyakinan daripada peserta kita. So e-book bukan sekadar PDF. Saya tak pasti bagaimana kebanyakan trainer menghantar secara PDF ke macam mana, saya tak pastilah, tetapi ia bukan hanya sekadar PDF, ia adalah ilmu yang disusun supaya orang boleh belajar dan kita berada di depan mereka. Tak semestinya kita perlu berada di depan mereka. Okay, e-book kira meneruskan pengajian walaupun trainer sedang tidur. Okay, walaupun trainer demam, e-book kita masih sihat. So ia terus berjalan. Tanpa kita, pengajian atau pengajaran tu boleh diteruskan. So, saya nak beritahu sikit je lah. Sebenarnya e-book ni ada banyak genre, ada banyak jenis. Selama ni saya hanya fokus kepada genre ataupun pada bahagian-bahagian kreatif. Contohnya novel, cerpen. Tapi untuk bahagian trainer ataupun pelajar, mereka lebih kepada genre pendidikan. Pendidikan yang contohnya di bawah e-book pendidikan ni kita boleh melihat bahagian-bahagian tentu sepertinya modul, nota, panduan dan tutorial. Seterusnya e-book jenis inspirasi. E-book jenis inspirasi ni berdasarkan kisah pengalaman, kajian kes. Kajian kes ni selalunya berkaitan dengan penyelidikan lah. Tapi boleh juga dimasukkan di dalam kisah-kisah pengalaman secara santai kan. Perjalanan kerjaya itu adalah salah satu suntikan atau salah satu kekuatan kalau kita nak bawa personal branding kita secara e-book tu melalui inspirasi. Dan orang akan melihat kita sebagai satu idola dalam bidang tersebut. Contohnya lah Kak Yan kan, Kak Yan saya pun idolakan Kak Yan. Saya beberapa kali saya nampak atau join kelas Kak Yan sendiri dan ia menjadi inspirasi lah. Indirectly menjadi inspirasi untuk saya untuk jadi trainer yang baik, untuk menjadi kisah-kisah Kak Yan yang sebelum ni kan melalui buku saya baca. So ia memberi inspirasi, itu adalah sebahagian daripada bagaimana impact kepada peserta yang lain. Okay, so solusi. So e-book secara solusi ni kita boleh meningkatkan cara jualan atau memberitahu kepada atau maklumkan kepada peserta tentang bagaimana cara meningkatkan jualan, cara menulis, cara menggunakan AI. Ini antara salah satu jenis e-book solusi, solution, template. Okay, lead magnet, okay, 10 tips contohnya, 7 kesilapan, checklist, mini guide. So dia ada pelbagai. Sebenarnya dalam e-book tu bukan hanya bercerita, tetapi pelbagai yang kita boleh buat secara kalau kita ada kreativiti tu. Okay. So workbook. Workbook pun antaranya yang boleh kita masukkan di dalam e-book yang akan lampirkan bersama e-book kita. Selalunya e-book ni lampiran lah kan, dan panduan lah ilmu yang kita ada. So, bagaimana e-book berfungsi? Function dia. Daripada ilmu, dia disusun, diterbitkan, dibaca, dikongsi
dan membina kepercayaan. Sebenarnya dia ada formula lah, cuma di sini saya tak kerana saya rasa masa agak singkat dan saya bukan membuat e-book secara praktikal. Kalau misalnya kelas-kelas yang saya adakan 3 hari 1 e-book. Saya bukan push tetapi saya nak penulis tu dah bersedia dengan apa bahan yang dia ada. Maknanya masuk kelas dia dah tahu apa yang dia nak. Dia dah tahu apa kepakaran dia, apa. Jadi kita boleh terus susun. So bagaimana e-book tu berfungsi, itu ilmu itu telah disusun, diterbitkan, dibaca, dikongsi, seterusnya akan membina kepercayaan. Lalu peserta akan membeli latihan dan menjadi pelanggan tetap anda. So e-book bukannya penamat pada satu-satu proses. Ia adalah pintu masuk. Bukannya pintu tepi ke tingkap ke, tak. Dia adalah pintu masuk yang menunjukkan diri kalian atau anda sebagai trainer yang mempunyai kepakaran dan boleh dipercayai, trusted. So selain tu, e-book juga boleh dijadikan sebagai marketing funnel. Okay. Contohnya free e-book boleh memperkenalkan trainer, trust, daftar webinar, masuk bengkel, coaching, consultancy, dan orang trainer mula percaya. Orang beli trainer sebab mereka ada kepercayaan. Kepercayaan tu datang daripada penulisan. Tak kira lah penulisan tu jenis bagaimana. Ada yang trend sekarang ni, saya tengok e-book lebih kepada bahasa santai. Kan? Sebab bukannya kita nak melihat kepada tata bahasa, bukan kita nak melihat kepada kesinambungan atau sebagainya, sebab kita menulis secara santai untuk memahamkan saja, untuk tahap pemahaman sahaja. Santai untuk orang berminat membaca dan habis membaca. Itu adalah tujuan e-book. Seterusnya, okay, kita boleh tak kita buat 5 perkara yang orang selalu tanya kepada kita. Kadang-kadang trainer dia tak tahu nak tulis apa. Apa kepakaran yang dia ada yang nak ditonjolkan? Okay, saya bagi tips lah sikit latihan 3 minit ni. Boleh tak kita tengok sekejap? Dalam 2 minit boleh tak you all tengok sendiri? Ataupun kalau rasa belum pernah menulis, boleh cuba-cuba menulis, ataupun mungkin tak pernah terfikir, boleh cuba fikirkan 5 perkara yang orang selalu tanya kepada awak. You as a trainer ataupun usahawan di sini, 5 perkara yang orang selalu tanya kepada anda. Tentang apa? Contohnya kan, contohnya bagaimana you mulakan bisnes ni? Contoh. Keduanya, macam mana buat proposal? Contoh dalam bidang penulisan. So macam mana jadi trainer? Contoh. So macam mana guna AI? Ini soalan-soalan contoh, tapi saya tak tahu anda mempunyai apa soalan daripada kebanyakan peserta tanya kepada anda tentang soalan apa. Jadi bila anda melihat 5 perkara ni, itulah bakal e-book pertama anda. Kerana orang melihat anda melalui anda boleh melihat peserta daripada apa yang mereka tahu tentang diri anda. Faham kan? So itulah bakal e-book pertama. Apa yang orang selalu tanya kepada kita kalau kita rasa macam kita buntu nak buat nak draft ataupun kita nak mulakan apa yang kita nak share kan. Kita rasa macam apa yang kita boleh sharekan, tapi kita lihat apa yang orang selalu tanya pada kita dan itulah orang lihat kepakaran kita. Saya laju tak? Okey. So seterusnya kepakaran yang tak ditulis. Apa kesannya? Akan hilang. Okay, fikirkan kalau satu hari nanti anak cucu kita belajar pada kita, apa yang kita tinggal? Kan? So kita kena fikirkanlah itu adalah satu legacy yang berkekalan. Antara kesilapan trainer dalam bidang penulisan ataupun nak membuat e-book ataupun tak terfikir tentang e-book ataupun rasa macam jauh dengan e-book ini adalah kerana pertama, mereka rasakan e-book atau penulisan ni hanya untuk bidang-bidang kreatif. Contohnya novelis, macam orang yang membuat cerpen, penulis-penulis yang tentang ilmu yang mereka ada, sedangkan mereka ada kepakaran. Kadang-kadang
kesilapan, antara kesilapan trainer adalah mereka tunggu yang sempurna. Tak ada yang sempurna. Kan kita draft, kita tengok, kita draft, kita tengok untuk menyempurnakan. Keduanya tunggu rajin kan. Saya faham tak semua orang minat menulis. Macam saya sebenarnya, saya ada 2 minat. Pertama, saya suka lukis dan saya suka menulis. Masa nak buka bidang penulisan atau buka bisnes tentang penulisan ni, saya agak dilema lah. Masa tu fikirkan saya nak lukis ke atau saya nak menulis. Tapi bila saya fikirkan lukis ni memerlukan banyak modal lah. Contohnya colour and then banyak macam perception dan perspektif orang. Ada orang kata cantik, dia terlalu subjektif. Ada orang kata cantik, ada orang kata tak cantik. So dia susah untuk kita nak ketengahkan. Dan ramai dah pelukis sekarang ni. Tapi saya pilih menulis. Kerana bila saya fikir menulis, dia adalah datang daripada idea kita. Dia adalah kita. Dia adalah diri kita. Cara kita menyampaikan idea kita, cara kita menyampaikan pendapat, cara kita menyampaikan maklumat. Itulah cara kita. Jadi jelas itu adalah kita. Itu adalah jenama diri kita. Kaedah yang kita sampaikan kan. So antara kesilapan trainer juga tunggu masa lapang. Dan saya rasa rata-rata trainer belum terbuka tentang e-book atau dah terbuka tapi mungkin teragak-agak kan, takut dikritik ke, tapi hakikatnya e-book pertama tak perlu sempurna kan, yang penting siap kan. So formula mudah untuk kita buat e-book. Sebenarnya ini adalah kalau kelas untuk training untuk praktikal lah yang saya buat, saya tak jelaskan tentang perkara-perkara asas begini. Sebab saya rasa semua kita dah faham kan. Cuma untuk kelas yang lebih praktikal tu saya lebih terus saja buat. Terus buat. Untuk hari ketiga terus boleh ada e-book. So masalah dia, kita tengok pada masalah, punca, penyelesaian, contoh, latihan. So rumusannya, kita tak perlulah sampai 300 muka surat untuk buat e-book. Sekadar 20 muka surat pun dah mencukupi. Kan? Dan kalau untuk kita nak mohon EISBN, kita boleh sekurang-kurangnya 40 muka surat. Daftar EISBN tu berbezalah pula kan. Syaratnya kita mulakan je lah dulu. So yang tentang EISBN kebanyakannya penulis saya akan guide sampai dia boleh dapat EISBN tu lah. Sampai dia daftar di Perpustakaan Negara Malaysia. Untuk memastikan karya mereka tu dipelihara tidak disalahguna oleh orang lain. So jika hari ni trainer ni seorang mengajar seorang peserta, kita boleh beri satu je manfaat atau seorang je manfaat kan. Tapi kalau kita menulis sebuah e-book, kita telah beri peluang manfaat kepada ribuan orang untuk sama-sama dapatkan manfaat daripada ilmu yang kita ada. Okay. So challenge, okay. Ni challenge je lah siapa yang boleh kan rasa nak memulakan penulisan e-book tu sebelum pukul 12 malam ni, cubalah tulis tajuk saja dulu. Tajuk apa yang anda nak tulis dalam e-book anda melalui kepakaran yang anda ada. Okay. So alhamdulillah setakat ni saja penjelasan saya tentang e-book. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh share ke atau pengalaman boleh share ataupun plan nak tulis book yang relate to life Haji. Oh, menarik tu Kak Yan. Oh kat sini saya tak nampak, sorry saya baru baca message dekat tepi ni. Salam kenal. Boleh tekan okay. Ya, sastra. Ya, saya dulu pelajar sastra. Masa sampai form 6 je lah. Settle the branding, besarkan mereka tu. Both can be. Kedua-duanya, network dan branding pun boleh. Tapi yang first adalah branding lah. Sebab bila kita ada brand yang kukuh, network tu kita ke mana-mana pun kita dah tak bimbang kan. Sebab kita dah ada satu kepakaran yang firm bagi diri kita untuk kita nak ketengahkan. Agak apa, ada postage tak, ada stok tak, ada promo pun. Tunggu masa lapang. Ya, tunggu masa lapang. Plan nak relate to Alhamdulillah Kak Yan.
Ya Kak Yan, mulakan aja Kak Yan, mulakan je. Sebenarnya kalau untuk e-book kita tak perlu banyak perkataan, kerana cuma kita idea kita susun, dan sebenarnya yang penting adalah kesinambungan kan. Page untuk manage sesuai kepentingan buat. Boleh, 10 page boleh. 10 page boleh. Boleh je. Kalau misalkan kadang-kadang kita nak buat sampai 20 page pun boleh kalau ada gambar banyak kan. Sebenarnya e-book ni untuk interaktif, bukan untuk macam novel. Novel orang nak kalau boleh dia nak cium kertas tu kan, dia nak bau buku. Itu pembaca tega, tapi kita target audience kita adalah mereka yang hanya inginkan maklumat. Golongan yang memang nak cepat. Tak nak macam ada bunga-bunga sastra ke susastraan Melayu ke, itu zaman saya lah kan. Sulalatusan Latin ke apa tu. Itu lain. Yang semasa dulu saya guide coach untuk pelajar penulis pemula bahagian kreatif, itu lain. Boleh je Kak Yan, boleh. Pengalaman yang sebenarnya bagi kita kadang-kadang kita rasa pengalaman tu biasa, tapi sebenarnya luar biasa untuk orang yang membaca. Impact dia berbeza. Kadang-kadang kita rasa cerita kita biasa kan. Apatah lagi kalau kita rasa cerita kita luar biasa, kita boleh kongsikan. Dan sebenarnya antara salah satu matlamat saya buka e-book ni juga, platform ni, sebab pertama saya tak nak, kalau boleh saya nak jadikan satu hub medium penulisan dakwah. Keduanya, untuk ramai kita tengok remaja sekarang kan salah guna penulisan. So saya kalau boleh lah, sebaiknya kita nak kumpulkan penulisan-penulisan yang baik dan ada channel untuk mereka dapatkan pendapatan melalui platform tersebut. Sebab ada juga pendapatan yang kita sediakan kan bila di dalam e-book tu, di dalam platform tu. Untuk buat e-book biasanya berapa minimum muka surat? Okey, soalan pertama, untuk buat e-book biasanya berapa minimum? Minimum tak kisah berapa, tapi kalau nak minta EISBN. EISBN ni daripada, you perasan tak kalau kat belakang buku tu dia ada ni, macam ni. Ni nampak ni, ni. Okey, ini kalau kita nak minta ini kita kena ada minimum 40 pages untuk e-book. Kalau buku fizikal tu dia dah lebih lah, ada 100 kot, saya tak perasan. Tapi kalau untuk e-book kita ada 40 pages cukup untuk EISBN. Okay. Kalau kita tak nak EISBN, it's okay. Berapa page pun boleh. Dan biasanya berapa tempoh yang untuk tulis e-book? It depends. Kalau kita punya muka surat tu tak berapa banyak, mungkin saya rasa saya tak tahulah. Kalau misalnya you all dah ada bahan, senanglah. Kalau saya, kita dah ada kemudahan, kita dah ada komputer, kita dah ada gambar, kita boleh tepek. Cantik kan. Cuma perlukan editing lah. Editing tu lama sebabnya bila kita nak nampakkan kesinambungan cerita kita. Sebabnya kalau kita tak ada kesinambungan tu, dia memang spoil lah. Dia akan mengganggu pembaca. Dia nampak macam tak relate, dia nampak macam ada gangguan bila kita tak ada kesinambungan. Sebab editing tu yang sebenarnya ambil masa. Kalau nak bina community, guna e-book macam mana? Boleh macam mana? Dia sebenarnya yang saya jelaskan tadi kan, the funnel kan. Bila kita ada e-book ni, kita salah satunya branding dan funnel lah. Jadinya bila daripada e-book tu kita tahu berapa orang yang akan miliki buku kita, e-book kita. Tak kira lah sama ada secara pembelian atau percuma. Saya jelas tak Tuan Haji Hadi? Jawab tak soalan tu? Ya. So sebenarnya boleh lah. Sebenarnya e-book ni kalau kita perasan kan, banyak zaman dulu-dulu, tak kira lah Mat Saleh ke, usahawan kat negara kita sendiri ke, dia akan mulakan buku dulu. Dia akan keluarkan buku. Tapi sekarang kita dah ada e-book. Bebas kan, kita boleh buat. So itu yang maksud saya tu, grab lah peluang atau teknologi ni kan, untuk kita nak keluar dengan brand kita sendiri. Tapi kita kena tak tahu niche lah. Contohnya yang datang kelas saya tu, saya kalau boleh jangan tanya saya, doktor saya nak buat apa, jangan. Saya tak boleh nak cakap apa yang awak boleh buat. Kepakaran tu
pada diri kita. Kita tahu apa yang kita nak bawa ke depan. Sebab penulisan tu melalui keyakinan kita juga. Saya boleh guide dari segi kaedah, penyusunan sampai siap dalam masa 3 hari. Tapi proses ke depan tu mungkin editing semualah. Kebanyakan macam contoh penulis-penulis yang sebelum ni, penulis kreatif kan, datang pada saya, dia dah ada cerita. Dia dah ada cerita, okey saya akan susunkan macam mana cerita dia, tambah. Kalau kreatif dia susah sikit lah, bukan susah, dia banyak menggunakan gaya bahasa kan. Dia gaya bahasa yang kita kena alert lah. Kadang ada logik, ada yang tak logik. Tapi kalau untuk e-book bagi saya, trainer ni mudah je lah. Saya rasa basic semuanya boleh menulis. Tak ada masalah lah untuk menulis setakat 10 hingga 15 pages tu. Tak ada, cuma mungkin kena konsisten, committed dan juga serius lah nak ada e-book. Sekejap je sebenarnya, tipik, dah boleh insyaAllah. Kadang-kadang, lagi satu saya nak bagi tips lah. Kalau kita tengah ada idea, tengah drive ke, kita terfikir kita nak buat sesuatu kan, kita record je suara kita dekat mana-mana WhatsApp tu kan. So kita simpan. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, selalunya idea pertama tu takkan sama dengan idea yang selepas itu. Ayat tu takkan sama dengan selepas tu. Sebab tu saya ada satu WhatsApp saya free untuk saya dengan diri saya. Let's say kalau apa-apa saya ada idea tengah drive, tengah kat traffic lights, saya terus type ataupun saya record. Sebab idea tu takkan dapat lagi. So nanti balik kita type balik lah ataupun kita susun balik. Itu antara teknik nak cepat sebab kadang-kadang penulisan ni memang renyah lah. Boleh ngantuk. Dan saya tak pasti ada tak kelas-kelas penulisan yang tentang kesusastraan ke apa, saya tak pasti pengalaman tu sebab saya memang minat penulisan. Okey, ada apa-apa soalan tak? Saya rasa dah pukul 9.45, 49 cepatnya saya rasa saya berjalan, saya buat presentation. Ada apa soalan? Kenapa tak nak cakap semua? Diam semua. Ada apa-apa soalan boleh unmute, boleh tanyakan terus. Boleh lah. Kita santai-santai je kan. Saya kalau e-book, kalau e-book dia tak perlu macam kita hantar untuk check tata bahasa ke, kita nak buat santai-santai kan. So tak perlu dah ada apa? Tak perlu ada apa? Orang yang untuk check kita punya penulisan tu betul ke tak, salah ke, tak perlu. Tak perlu sebab kita untuk penulisan e-book ni untuk santai, tetapi kalau untuk kita as a trainer, kita nak sampaikan kepada peserta, kita kena tahu juga peserta kita ni ramai yang alert atau ramai yang memang membaca kan. Jadi at least kita ada satu paras yang tata bahasa kita boleh diterima lah. Cuma kalau orang yang nak trainer yang nak perfect, bolehlah refer pada kawan-kawan ke. Cuba bacakan, dulu kita macam contoh kan, kita memang kalau edit ni kita ada team, maknanya 5 orang kawan kan, contoh 5 orang penulis. Seorang penulis akan check masing-masing punya penulisan. So dia agak kita rasa selamat lah sebab ada orang check penulisan kita juga. Tapi kalau untuk e-book, depends pada Ashikin. Sama ada nak buat, Ashikin nak buat macam mana? Boleh tak saya tahu? Ada tak plan? Tak, saya baru berfikirlah bila dah masuk kelas ni, baru terfikir kalau sebab orang biasa tanya saya berkaitan dengan accounting, cukai kan. So kalau saya nak buat bahasa mudah faham sebab ada term-term yang macam kita perlu guna bahasa tu juga kan, macam profit and loss, balance sheet untuk sampai dekat semua orang. Jadi saya kata boleh pakai bahasa rojak ke, macam baru sebab hari ni baru ada terfikir, jadi tengah berlega-lega lagi macam mana kalau tak ada orang check kan. Mungkin sebenarnya kalau soalannya boleh ke tidak, boleh. Tetapi depends pada you punya audience. Kalau orang yang baca buku Ashikin punya, contoh Ashikin mesti tahu siapa you punya target reader, betul tak? So target reader ni jenis orang yang macam mana?
Kalau jenis orang yang tak suka baca atau rasa macam nak tahu point aja, it's okay. Boleh je tulis terus. Kalau rasa macam mungkin Ashkin rasa nak keyakinan, macam contoh orang rasa macam orang tak nak pertikaikan ibu kita atau orang tak nak pertikaikan diri kita as penulis, boleh selamat, boleh juga betul-betulkanlah tata bahasa sikit-sikit lah. At least bahasa standard. Kalau nak bahasa betul-betul bahasa santai pun boleh juga. Sebab saya tengah terfikir bilalah saya buat karangan. Sampai sekolah. Tapi untuk thesis tu dah beza pula kan. Dan bila pasal penulisan ni jadi saya macam flashback tu terlalu jauh. Memang betul. Tapi kalau kita tengok kan sekarang penulisan ni sangat penting. Contohnya even kita ada produk, kalau kita tak skill atau kita tak up skill atau kita tak tajamkan penulisan kita pun, even kat Facebook kita susah nak bukan susah, kita tak tajam penulisan kita tu kan. Kita memang sekarang saya tengok dunia penulisan tu dah jadi penting. Dulu saya ambil sastra, saya tak rasa penulisan orang semua nampak macam tak penting lah. Kesusastraan ni sastra tak penting kan. Tapi sebab saya minat. Tapi bila zaman lepas tu, zaman daripada 2000 tu dah tak nampak lagi sastra ni, dah tak nampak, industri dah naik. So tertinggal penulisan. Tapi bila ada zaman media sosial sekarang ni, kita nampak penulisan dah jadi penting. Dah keluar content marketer, keluar copywriter. So dia dah sangat diperlukan dalam dunia masa sekarang ni. Kan? Jadi macam Ashkin cakap juga tadi, macam mana gaya nak menulis, adakah perlu edit ke apa, terserah kepada Ashkin. Tapi kalau nak selamat, penulisan kita ikut tata bahasa yang standard saja, gaya bahasa standard. Kalau nak rasa macam santai-santai, disclaim kat depan lah, penggunaan bahasa kita adalah bahasa santai dan tak formal untuk memudahkan bacaan. Boleh je kat depan tu disclaimer. Kalau kita rasa macam tak nak ni. Ada juga saya tengok beberapa buku penulis-penulis yang terkenal, dia bahasa biasa je dalam buku tu. Lagi buku cetakan, fizikal. Selagi orang faham. Itu je point dia. Tak macam zaman dulu. Zaman dulu nak menulis, ya Allah, macam satu perkataan tu penting sangat bagi dia orang kan, bagi pembaca ni. Dia begitu sensitif, bukan alert tau, tapi mereka sensitif dengan perkataan. Contoh bila kita duduk dalam dunia penulisan yang sebenar. Tapi penulisan yang sekarang ni dah bukan jadi satu ukuran untuk pengetahuan, tapi untuk bermedia sosial, untuk bersocialize kan. So dah terbuka lah sekarang, tak macam dulu. Zaman saya dulu susah sikit. Okay. Apa-apa soalan lagi? Terjawab tak soalan Ashkin? So semangat Cayok, semoga dapat menulis. InsyaAllah, semoga. Sebab sekarang ni pun nak prompt pun, kalau kita bijak prompting kita tu nampak berilmu sikit, so kita akan lebih baik. So the way kita prompt tu pun, walaupun kita nak dapatkan bantuan AI, kita kena tahu juga gaya bahasa penulisan yang baik dan betul untuk kita dapatkan benda-benda yang betul. Kalau gaya bahasa kita macam Syazah Marba, dia pun macam tu juga. Sama. Ya, betul. Sebenarnya at last, kira macam AI ni tools je lah, alat kan. Idea tu datang daripada kita yang nak suruh dia buat macam mana kita nak. At last itu jadi, pastikan itu adalah diri kita. Sebab penulisan ni memang nampak diri kita. Sebenarnya kita, macam contoh bila saya dalam keadaan yang macam penat, saya tak boleh menulis. Nak belum lagi jadi blog lah. Blog tu macam seminggu, 2 minggu saya tak boleh menulis. Itu rasa stres. So menulis tu ada, macam juga kita masak lah. Kita masak, kalau kadang-kadang kita rasa semua asam pedas. Tapi kenapa asam pedas orang ni lain-lain kan? Macam tu juga penulisan. Kadang contoh, kenapa nenek, saya ada menulis tau, kenapa nenek kita ni masak ayam goreng dengan kunyit je sedap compare to KFC kan. Tapi sebab kenangan, ada kenangan-kenangan, ada momen yang kita ingat. Itulah perkara-perkara yang sebenarnya ramai orang tak nampak tentang indahnya menulis, indahnya penulisan ni. Dan dia boleh jadi kenangan lah untuk anak kita kan. Anak kita pun bangga bila kita ada something yang dia rasa ada sesuatu daripada kita as parents, daripada kepakaran kita ke, daripada diri kita ke. Dia menarik, sangat menarik. Dan boleh jadi hadiah. Itu je lah.
Ni santai-santai je kan. Saya Ya. So cubalah menulis. Seronok. Betul. Tidak siap nanti rasa macam oh this is me. Macam Kak Yan pun ada. Kak Yan nak share Kak Yan. Kak Yan pengalaman. Boleh. Ya, Tadi Kak Yan. masa Dr. Rai cakap yang someone to validate kita punya e-book tu kan, dia depend pada tajuk. Contoh Kak Em buat e-book cara nak buat accreditation HRD. Jadi masa Kak Em buat e-book tu, Kak Em bagi kepada seorang TTT training provider untuk verify semua yang kita buat dalam tu as per HRD punya format. Dan lepas dia dah betulkan beberapa area, then keluarlah e-book tersebut. Kemudian e-book tentang HRD juga, macam mana nak jadi trainer-preneur. Yang tu Kak Em lebih kepada, bukan validate kepada orang yang pakar, tapi validate kepada, ataupun kita buat validation kepada orang yang guna e-book tu untuk jana pendapatan dengan HRD training. So bila dia dah guna, dia pakai, ada je bahagian-bahagian kita boleh tambah baik. Bila kita, dan e-book ni juga, bila kita kata e-book kan kita boleh edit bila kita nak buat kan. Sebab tu lagi satu tips kepada kalian yang nak keluarkan e-book, bila keluarkan e-book, awal-awal tu tak perlu PDF dulu. Kita boleh, katalah kita buat jualan. Biasanya saya akan guna presentation ataupun slide, macam canvas slide kan. Supaya dalam, katalah kita bagi jangka masa setahun ke macam tu, sampai e-book tu dah tak ada apa-apa error. Sebab kalau kita tulis buku untuk didaftarkan yang ISBN tu, memang dia punya proses dia banyaklah, macam kat keluarkan buku yang jurulatih kepada jurulatih tu. Tapi bila kita kata e-book, dia tak se-formal dan tak sesusah keluarkan buku. Sebab fizikal. tu physical book tu. Jadi untuk verification tu kita boleh ikut cara yang sesuai dengan objektif kita nak pastikan e-book tu bermanfaat, betul, dan tak ada yang salah lah, macam tu. Lepas katalah kita dah buat verification macam tu, katalah lepas 6 bulan, then you boleh buat PDF. Tapi saya masih selesa, especially macam e-book. Katalah kita keluarkan e-book macam mana nak jadi trainpreneur, e-book Gain to Train, kita ada e-book yang 30 hari 30 HRD task semua tu. Semua tu Kak Yan release sebagai Canva presentation. Dan bila kita ada program, kita boleh tambahkan poster-poster program terbaru dalam presentation tu. Kan Dr. Rai? Jadi dia sebenarnya selain showcasekan kepakaran yang kita ada, dia adalah juga medan untuk kita nak membuat promosi program ataupun upcoming e-book. Okay, itu je. Terima kasih. Short hari ni best. Tu tadi siapa yang bertanya tadi, terjawab tak? Jawapan dia daripada mentor kita. Alhamdulillah. So kalau saya mungkin tak sedetail Kak Yan. Kak Yan mungkin dah melalui banyak kan, saya buku fizikal dia daripada e-book sendiri supaya trainer yang kira lebih faham ke arah mana nak validation kat mana kan. So perkara-perkara tu saya rasa nampak jelas saya sekarang kan. Bolehlah share kepada yang lain juga cara kaedahnya. So Tuan Hadi, kalau kita nak besarkan network mengikut area origin, focus authority from region or industry as a whole. Ni berkaitan e-book ke? Macam marketing. Dia macam marketing, dia macam nak Facebook je ni, nak masuk FB ads ke apa ni? Saya rasa saya nak validate bukan daripada ni. Ashikin apa dia? Ada lagi ke? Tak, saya nak minta Dr. Rai simpulkan, lepas tu nak penutup. Okey. Kesimpulan dari mana tu? Dari e-book yang kita nak review? Untuk malam ni.
Kalau kita nak besarkan network mengikut area origin, kita fokus pada kepakaran kita. Tuan Nadi, kepakaran kita. Validate tu daripada mungkin mentor kita. Contohnya kalau kat sini kita trainer, kita kenal Kak Yan, kita boleh refer pada Kak Yan. Kita selepas menulis, kita refer ke Kak Yan. Dari segi yang Tuan Adi sebut tu tentang network, origin or area tu semua fokus industri tu, itu saya rasa lebih more to marketing. Saya rasa lah. Secara ni saya tak khususkan lagi nampak jawapan dia kan. Tapi yang saya rasa tentang kita bincang sekarang adalah tentang macam mana nak macam Kak Yan sebut tadi, nak validate kita punya penulisan tu. So kita kena refer pada mentor kita juga. Mentor yang sama bidang lah. Okay, so Alhamdulillah saya rasa setakat ni je yang boleh insyaAllah kita sampaikan. Dah pukul 10.03. Alhamdulillah, semoga trainer-trainer di sini mula membuka mata tentang sebuah penulisan tentang diri anda sendiri, tentang kepakaran anda, bukan orang lain tau. Senang tu nak menulis sebab it's about you. Bukan tentang orang lain, tentang diri kita. Sesekali apa kata, apa salah, kita tengok diri kita semula. Kita tengok kejayaan kita. Kita tengok keistimewaan kita. Kita tengok kepakaran kita semula. Tengok diri kita dengan izin Allah kan. Semuanya ada pada diri kita, nikmat tu. So kita keluarkan. Keluarkan untuk perkongsian. InsyaAllah mungkin perkongsian kita melalui penulisan tu akan memberi saham-saham pahala yang mungkin kebaikan untuk orang lain yang kita tak tahu. Hanya dengan penulisan. Okay. So saya harap semua boleh mula menulis. Boleh kita tutup kelas kita ni. Nur Amirah, Nurul. Mana? Saya tak apa, boleh. Alhamdulillah, terima Okay. kasih Dr. Rai. Perkongsian sangat menarik hari ni. Saya pun dapat berfikir sikit apa nak buat e-book hari ni kan. Walaupun bermula dengan tajuk yang hanya berlega-lega dalam kepala. Semoga segala yang dikongsikan oleh Dr. Rai dapat memberi manfaat pada kita semua dan menjadi asbab kebaikan untuk kita. Sebelum kita akhiri, marilah kita menutup majlis dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-As. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama Amirah. Bye. Assalamualaikum.